Kisah ini terjadi kepada seorang jururawat di sebuah hospital swasta. Kita panggil dia sebagai Sarah. Biasanya, Sarah okey je kerja shift malam. Tapi petang tu, masa dia masuk pukul 7.30 petang, dia rasa lain macam. Dada berdebar, bulu roma meremang tanpa sebab. Malah kawan sekerja dia yang berbangsa Cina pun tegur, Sarah, muka you nampak lain lah. You kena hati-hati sikit. Sekarang ni bulan hantu lapar, Hungry Ghost Festival, tenaga yin sangat kuat. Sarah cuba buat tak tahu. Yelah, takkan nak minta cuti sebab rasa tak sedap hati kan. Mana doktor nak bagi. Pukul 9.30 malam, shift bermula. Wad sunyi, sepi. Tengah Sarah sibuk sediakan ubat, tiba-tiba bunyi call bell dari bilik perseorangan VIP. Sarah pun bergegas pergi ke bilik tu. Tapi bila dia tolak pintu, kosong. Gelap gelita. Tak ada pesakit pun dalam tu. Sarah dah mula berpeluh sejuk. Dia cuba sedapkan hati, mungkin bel tu rosak litar pintas. Bila dia tanya kawan-kawan lain, semua pelik. Diorang tanya, kau buat apa dalam bilik kosong tu lama-lama? Sarah diam je. Dia terus duduk di kaunter untuk siapkan report. Tengah dia menulis, tiba-tiba loceng pintu wad berbunyi. Ada orang nak masuk. Bila Sarah tengok, ada seorang anti Cina tua sedang berdiri. Sarah pun tekan butang buka pintu. Anti tu berjalan perlahan menuju ke kaunter dan mula bercakap bahasa Cina dengan Sarah. Kebetulan, Sarah memang fasih Mandarin. Anti tu senyum dan kata, Missy, you ingat I tak? Dulu I duduk sini lama sebab patah kaki. You yang jaga I. Sarah cuba ingat balik. Muka anti tu nampak pucat, tapi dia ramah. Sarah tanya, wah anti, kaki dah okey ke? Dulu nak berdiri pun tak boleh. Anti tu gelak kecil. Itu dulu, sekarang I dah kuat. Nak berlari pun boleh tahu. Sebelum balik, anti tu letakkan satu bakul buah-buahan dan satu sampul angpau atas kaunter. Anti tu pesan berkali-kali dengan nada yang tegas, Missy, ini buah untuk you. You mesti makan tau. Janji dengan I, you akan makan. Sebab nak jaga hati bekas pesakit, Sarah pun berjanji, okey aunty, saya janji saya makan. Aunty tu pun melambai dan berlalu pergi. Tak lama lepas, aunty tu hilang dari pandangan kawan-kawan Sarah dan boyfriend dia sampai dari pantry bawa makanan. Tapi muka diorang semua pucat bila tengok Sarah. Salah seorang kawan dia jerit, Sarah, you cakap dengan siapa sorang-sorang tadi? Dan kenapa ada bakul sampah atas kaunter ni? Sarah terkejut. Dia toleh ke arah bakul buah tadi. Jantung dia rasa macam nak gugur. Buah yang tadi nampak segar dan ranum, sekarang semuanya dah busuk, lembik dan berulat. Bau dia sangat hanyir. Dan angpau merah tadi, ia bertukar menjadi duit neraka, hell money. Duit kertas yang orang Cina bakar untuk orang mati. Sarah terus terduduk, lembik lutut. Dalam ketakutan tu, boyfriend Sarah datang dekat. Dia cakap dengan tenang tapi tegas, sayang, suka atau tak, you kena makan sikit buah tu. You dah berjanji dengan dia. Jangan main-main dengan janji makhluk macam ni. Sambil menangis dan tekak rasa nak muntah, Sarah terpaksa cubit sedikit bahagian buah yang tak busuk tu dan telan, semata-mata nak lunaskan janji. Malam tu, bila diorang cek CCTV, memang sah. Sarah bercakap seorang diri di kaunter. Tiada siapa pun di situ. Keesokannya, Sarah demam panas. Dia selidik rekod lama dan dapat tahu anti tu sebenarnya dah meninggal dunia di hospital tu akibat jangkitan kuman pada luka dia. Mungkin dia cuma nak ucap terima kasih. Tapi Sarah pesan pada semua, aku hargai kebaikan korang, tapi tolonglah, kalau dah meninggal tu tak payahlah datang bawa buah tangan.